Saya jumpa time tengah ambil uduk. Okey, tengah ambil uduk, saya nampak dekat atas rak tu dia ada 1 jam. Saya tengoklah jam ni dan saya pun cek harga. Harga dia, ya Allah, tak masuk akal. Assalamualaikum, kita dekat Lighthouse bagi saya nak bagi tahu benda paling simple. Siapa tertinggal jam? Siapa tertinggal jam? Saya tak tunjuk jam apa. Tapi saya tunjuk macam ni lah. Okey, dia ada selain daripada warna biru. Dan saya nak tanya juga kepada owner ataupun pemilik asal jam ni. Kalau kata nak datang balik ambil saja. Ada tertinggal jam tak, time solat ke apa? Sebab saya jumpa semalam. Saya jumpa time tengah ambil uduk. Harga dia, ya Allah, tak masuk akal. Bukan tak masuk akal lah, sebab atas features dia, atas jenama dan sebagainya. Ni contoh harga dia. Ini after discount. Okey, ini after discount. Kalau sebelum diskaun tu saya tak tahulah berapa. Saya try check out dan tengok mungkin dalam 1000 rasanya. Tapi selain daripada tu, kita 28 hari bulan kita tak buat buffet biasa ni. Kita bukan buat 19.90 sen. Sebab 28 tu jatuh hari Khamis. 27 tu adalah Raya Haji. Jadi 28 hari bulan tu kita buat special buffet, okey, dengan harga RM27. Sempena apa? Sempena Raya Haji yang ke 2026 lah, yang ke berapa, yang kedua. Raya Haji ni saya bagi tahu kita buat special buffet makanan. Kalau dah namanya raya memang ada macam-macam. Lemang, nasi empit, lagi ayam masak merah. Semua ada lah. Lodeh itu lagi best kalau kena dengan nasi empit tu. Campur lagi dengan sambal nasi. Memang sedap. Nak tengok menu? Tengok menu boleh tengok menu full. Yang macam saya share kan dekat kita punya post sebelum ni. Okey, so itu sahaja dahulu. Owner, tolonglah sayang jam ni. Saya kalau ada jam ni, ya Allah, saya cari balik kedai mana saya pergi semalam. Saya pun tak sangka harga dia boleh tahan. Dan features-features dia macam wow. Tapi itu saja lah. Kat mana kita nak datang buffet breakfast? Dekat Lighthouse Bangi.